Okey dah. Semua dah. Terperanjat. Memandangkan 2 episod yang lepas mendapat tontonan yang sangat baik, sampaikan kawan-kawan daripada bukan saja dalam Malaysia tapi luar negara. Mereka semua tag minta you masak lebih lagi. Tak, kalau dia tak minta pun I memang nak buat. Saya bercadang untuk usulkan jadikan dia satu program masakan yang dia beri nama apa ya? I tak fikir lagi ya, sebab I just fikir I tahu I nak masak tu je. I tak Ada fikir lagi. cadangan. Nama program rancangan ni, halo. Okey. Bibi pun semua masuk memang kat rumah betul. Bibi mama kita orang kampung. Majikan aku syuting. Bik diam. Betul lah ya. Cakap lembut-lembut. Ya. Okey, baiklah. Saya cadangkan dia beri nama. Ramai-ramai di rumah yang sedang menonton. 1, 2, 3. Tada! Bye. Ana dan Nisha. Hai korang bersama dengan Ana dalam rancangan Tada! So hari ni I nak masak siput sedut lemak cili api. Kan selalunya kan macam diorang basuh-basuh je kan siput ni kan. Macam Ana suka rebus sebab nampak tak dia punya kotoran air dia tu lagi. So this one tinggalkan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah cili ni Ana masak memang suka banyak. Bawang merah, bawang putih, kunyit hidup. So masukkan dalam. Semua ni masukkan. Tunggu jap, nak pergi blend. Okey, yang tadi tu Ana dah kisar, so dia akan jadi macam ni. Dan akan tuang dia ke dalam minyak yang panas. Kak, kenapa jauh? Kenapa jauh? Sebab api minyak ni, dia punya takut minyak. terpecik. Lain kali kita buat apron. Tada! Baik Ana dan Nisha. Ya, nanti kita okey, akan tolong. buat apron. Nanti kita buat Tolong. apron. Pakai apron nanti. Tada! Baik Ana dan Nisha. Betul. A tu ada berapa kak? T-A-D-A-A. Sebab dia kalau macam I dulu macam tak nak kampung sangat. So macam A-N-A macam kampung. So I letak macam A-N-N-A. Ana. Baik Ana dan Nisha. Oh, you kata tak ada? Tak ada. Tada tu berapa A? T-A-D-A-A-A. 3A. 3 Tunggu dia tumis sampai garing sikit. Macam tu. So macam yang tadi ni kan bersepar kan. Sebelum tunggu dia masak, yang ni kita boleh kemas dulu. Kita kan perempuan multi-asking. Kalau lelaki dia buat satu-satu. Bukan multi-asking, multitasking. Multi-asking, multi bertanya. Multitasking. Boleh buat macam-macam. Bodohnya I. Ya, betul. Bukan bodoh. Okey. Bahasa Inggeris tu. Okey. Terima kasih sayang. Sama. Kau buat macam tu ke tak? Ya. Mudah. Masukkan serai. Okey. Masukkan asam keping. Tu bila macam ni, masukkan santan. I guna santan ni. I selalu guna santan ni kan sayang kan? Berapa ringgit yang? RM9 kat tempat I yang sedang. Selama I masak memang guna santan ni. I tak pernah tukar santan lain. Ui, betul Jack tu. Kalau I owner Kara, I macam Amin dia jadi duta. Okay, tengok sini ni. So I akan macam ni. Masukkan santan dia macam ni. Setengah orang dia masukkan masa akhir tapi I awal-awal. Lepas tu masukkan air. Ni siput yang telah dibasuh. Ni kalau boleh ke belakang macam malu nampak yang tu. Nak buang sayang yang. Tak, kalau ada kilang-kilang Tupperware yang nak jadikan kami duta, silakan DM sekarang. I dah terbelajar daripada mak. Macam ni patutnya buang kan. Kenapa you ambil apa? Ambil ni? Bukan. Tak payah yang tak muat ya. Dia nak tukar sini ke bagus sini. Bukan boleh 2 kali. Tak payah. Ini nanti I kata macam gini je. Mas ni adalah siput yang dah direbus dan dia dah masak lah. Jadi dia bersih. Jadi taklah masuk dalam kita punya ni. Warna macam yang tak cantik. I suka masak macam ni. Sekarang ni kita tunggu kuah dia mendidih. Sementara nak tunggu dia mendidih, macam biasa I tak pakai garam. So I masukkan ni. So this one adalah agak-agak. So bila dah masak, I suka masak pedas. Garam dengan gula kena lebih supaya dia balance. So gula pun I pakai gula perang. Okey, lepas tu kacau. Lepas tu boleh je masukkan siput sedut ni. Masukkan je sekarang boleh. Ni sayang. Pastikan dia mati betul. Dah mati. Dia mati. Siput ni kan tadi kan dah masak. Jadi siput dia tak payah masak lama. So ni Ana tinggal tambah daun kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Nampak cantik kan?
Cantik dia macam mana? Tadi dia macam warna kuning je, sekarang dia warna hijau. Dia macam lagi oh, Oh, cantik. I memang cantik. Oh, ya. Sekarang ni. Macam, Masak kalau nak sedap, bumbu dia kena banyak. Jangan kedekut bahan. You tahu tak, siput sedut ni, Ana pernah jual 10 kilo. Masa kita tak ada apa-apa lagi. Yang mana orang Keluang dia pernah makan siput sedut Ana. Bukan I cakap lah, diorang cakap. Nanti kalau macam Betul. I cakap balik apa yang diorang cakap, tak nampak macam I lihat. Apa dia orang kata? Diorang kata sedap. Oh. Diorang kata lemak I lain. Lemak dia lain. Tak. Ya, betul, Diorang betul. kata ayah masak, masakkan lemak I lain. So inilah dia punya resepi dan inilah rasanya. Terima kasih semua yang dah support, yang dah beli. Panas. Oh, terpecik. Maka dah siap. Tada! Oh, you tukang ambil lah macam tu. Okey, okey. Bila dah okey. Kenapa you mesti sengitkan Itu style. Oh. Style chef. Jadi yang penting kuah dia kena banyak. Ini kalau pedas lagi sedap yang. Oh, sedapnya. Tada! Baik, Ana dan Nisha. Hai, suara belakang tu. Jadi dah siap siput sedut. Jadi saya akan cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu sudu jangan tak dalam ni. Okey. Kita tengok siput ni. Okey, okey. Siput you tak ada? Dia lemak-lemak tu. Sedap. Sedap. Aku tak percaya. Sedap. Kau kita tak percaya? Cameraman, jap. Masuk jap. Okey, tangan I kat atas Kat atas. Macam mana? Bentuk tak? I tak percaya. Cameraman sini. Ini orang Melayu. Cameraman sini. Mantap ni. I tak percaya. I nak tengok kawan I. Wah, datang mau. Inilah siput sedut. Masak cili api. Siput sedut, lemak cili api. Tada! Baik, Ana dan Nisha. Silalah ikut resepi ni, okey? 1, 2, 3, cut! Dah.